Tak pernah lagi aku jumpa SD card siap 5 tahun waranti tau. So, ini adalah SD card daripada SunEast. Dia punya storage 256GB. Sebagai content creator, aku memang menggunakan SD card. Memang banyak collection SD card yang aku ada sebelum ni. Dia punya read speed up to 208MB per second. Agak laju juga tu. Jadi kalau kita nak pakai dekat action camera ataupun nak pakai dekat CCTV yang ada dekat rumah tu, boleh geng. Nak record 4K, jangan risau. SD card ni mampu untuk record 4K sebab dia ada V30A2. So, kalau kita nak record 4K, memang tak ada masalah. Untuk saiz 256GB yang aku ambil ni, dia boleh record up to 5 hours 50 minit untuk 4K. Memandangkan aku dah upgrade aku punya action cam ni ke Insta360S5 ni, jadi dia perlukan storage yang lebih besar untuk record up to 8K. Apa yang bakal dapat dalam kotak ni, dia ada bagi case yang macam ni, siap sekali dengan adapter. So, yang ini dia punya SD card. Mantap color gold. Selalunya SD card color merah, biru. Untuk proses claim warranty, dia ada bagi dekat bahagian belakang ni. Dia ada bagi QR, aku tutup nanti yang claim pula dekat situ kan. Scan saja QR dekat bahagian belakang ni, dah boleh terus register. Kalau ada apa masalah, boleh terus contact pihak SunEast. Untuk harga pula, yang SunEast ni hari tu aku dapat bawah RM100. Aku tak tahu masih ada stok ataupun tidak. So, apa nak record 4K, nak dapat storage yang lebih besar, ada sampai 512GB juga. Link aku sediakan dekat bawah. Jangan lupa like, komen, share dan follow geng.